Hello guys, selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini menu mama ialah ikan serekut masak tauco. Let's go. Bahan pertama yang mama gunakan ialah bawang kecil. Bawang kecil ni mama potong sedang saja, tak halus, tak kasar. Mama gunakan bawang kecil sebanyak 7 biji. Lepas tu mama gunakan halia. Halia dalam 1 inci. Mama potong halia pun tak kasar, tak nipis, sedang-sedang saja. Kemudian mama gunakan 4 ulas bawang putih. Mama iris tipis-tipis bawang putih ni. Dan mama gunakan sebiji bawang Holland. Bawang Holland ni dibelah tengah dan dipotong secara kasar sahaja. Selepas tu daun bawang. Daun bawang ni dalam 3 tangkai. Mama potong secara halus-halus. Cili besar dalam 3 tangkai. Cili besar ni terpulang pada masing-masing. Kalau nak pilih warna merah semua ataupun campur-campur macam mama ni pun boleh. Mama potong serong je cili ni. Bahan utama semestinya ikan serekut. Ikan serekut ni dalam 4 ekor. Mama taburkan garam dan serbuk kunyit secukupnya sahaja. Lepas tu mama gaul-gaulkan ia supaya semua bahagian ikan tersebut terkena serbuk kunyit dan garam. Seperti biasa, panaskan kuali terlebih dahulu. Lepas tu masukkan minyak secukupnya sahaja untuk menggoreng ikan. Sementara kita menunggu minyak tadi panas, kita letakkan 1 sudut kecil garam ke dalam kuali, supaya apabila kita goreng ikan nanti, ikan tak melekat. Agak minyak dah panas je, kita masukkan ikan yang kita dah salut dengan serbuk kunyit tadi. Bila bahagian bawah dah garing, kita terbalikkan pula ikan tu. Jika dua-dua side dah garing, kita angkat dan masukkan bahagian ikan yang lain pula. Lepas tu kita angkat ikan yang tadi dan ketepikan. Lepas tu kita keluarkan minyak dan tinggalkan sedikit saja untuk menumis. Mama masukkan bawang putih, halia beserta bawang kecil yang telah diiris tadi untuk menumis. Lepas tu kacau-kacaukan bahan tumisan ni sampai ia kekuningan dan naik bau. Apabila nampak bahan tumisan tadi dah kekuningan, mama masukkan dalam 3 sudu besar tauco. Mama gunakan tauco asin. Tauco asin ni boleh dapatkan di kedai-kedai kecil atau di pasar raya. Kemudian mama masukkan dalam 3 sudu besar kicap manis beserta cili besar yang telah dipotong. Mama tambahkan dalam segelas cawan air dan mama masukkan bawang Holland, daun bawang beserta ikan yang telah digoreng tadi. Mama cakap bawang Holland dan daun bawang ni akan menambahkan rasa dan menaikkan bau pada masakan kita.
Mama masukkan setengah sudu kecil garam. Mama cakap tauco ni dah masin, tak payah masukkan garam banyak-banyak. Dan Mama masukkan setengah sudu kecil Ajinomoto untuk menambah rasa. Lepas tu gaul-gaulkan ikan ni sampai kuahnya menggelegak. Dah siap masakan Mama. Selamat mencuba.